apa cabaran yang Papa Berry hadapi? Mungkin Sofi tu silakan. Dia ada banyak konteks angle Ramdan. Sebab pertama dia tengok juga politikus tu sendirilah, siapa dia. Kalau dia orang yang macam sebut, kalau dia Sanusi ke, kalau dia Anwar Ibrahim ke, mudah kerja lah. Sebab dia orang yang pandai, dia orang faham game social media ni. Dia tahu nak bukanlah berlakon, dia pun tahu nak bermain dengan social media ni. Sebab dia memang bagus lah. Dia a good politician lah dari sudut daripada PR dia, cara bercakap mudah. Tapi ada setengah ahli politik yang bukan kita boleh katakan bidang terjun lah, ataupun dia first time depan kamera, ataupun dia tak faham game social media. Saya nampak ini perlu di educate lah, ataupun di doktrin, ataupun dipaksa lah untuk. Sebagai contoh, kita dari sudut penampilan, ahli politik dia dah biasa dengan penampilan dia. Jadi kita kita main social media, kita nak pemain ataupun kita nak laporkan tu. Ini saya konteks saya menjenamakan branding satu ahli politik dari sudut media cadun. Ini bukannya melaporkan event, tak, ni media cadun. Masuk bertanding setiap tapi orang baru ni macam tu kan, maknanya media yang belum calon yang belum dikenali di media. Yes, kita nak brandingkan itu. Satu cabaran pada calon kita ni, kalau dia faham ni general knowledge lah. Kalau setiap calon tak kisah PAS ke UMNO ke UDAP ke, sebab tu kita nak calon muda. Sebab calon muda dia lebih mudah untuk dia lebih, bukan saya tak nafikan orang tua, tidak ni jangan marah dengan ni kan. Tapi calon muda lebih mudah dibentuk. Dia lebih faham game social media, dia lebih faham. Sebab apa penting saya sebut? Sebab kita nak supaya sampai message tu, message apa yang nak bawa. Sebab kadang kita saya setuju dengan Papa Berry, dia kata jangan shock sendiri. Media kita kena sampai kepada sasaran kita. Sasaran kita siapa? Pengundi siapa paling banyak dalam semua negara. 50% daripada jumlah pengundi adalah orang berumur 40 tahun ke bawah. Kata-kata macam tu lah 50%, mata-kata lah. Mana-mana jarang-jarang sekali yang 60% tu 50 tahun ke atas tak. Dia mesti 50% orang yang berumur 40 ke bawah. So sasaran kita adalah orang muda. Bila orang muda, kita mesti nak apa message orang muda. Mereka suka apa portray. Ini benda-benda yang kena faham. Sebagai orang politik, dia kena tahu naturally. Yang ini kena ada. Itu pertama. Jadi kita kena blend dengan sasaran dan juga apa yang kita nak bawa di depan kamera, di depan social media. Dia bukan berlakon. Inilah dunia kan. Cabarannya nak menyesuaikan. Nak blending all this together. Benda ni saya nak beritahu kat pimpinan-pimpinan, terutamanya pimpinan politik lah. Appreciate orang-orang yang menggerakkan usaha ni. Kadang-kadang dia budak-budak yang umur 25 tahun, 26 tahun yang pegang kamera, yang pegang videographer. Mereka ni tahu nak melariskan kau. Tapi kau anggap kita orang ni macam budak-budak ni. Tak boleh, you have to be corporate lah. Kalau budak tu beritahu kau Ustaz kena ataupun Datuk kena buat, you kena buat. You jangan sembang you politik dalam dah 40 tahun. Tak tahu ini we know how to blend with this. You need more kepercayaan lah, autonomi dan juga kepercayaan untuk melaksanakan tugasan media. Dari sudut kalau lebih baik saya terus sebut secara jujurnya ialah bantu dari sudut equipment. Kadang budak tu pakai equipment yang lama, mungkin dalam 2 tahun lepas equipment dalam 2 tahun 3 tahun dah berubah-ubah. Kan kamera handphone yang kita pakai sekarang ni dalam 2 tahun 3 tahun dah berubah. So orang politik, you ada access, you ada leverage, you have to use. Bukan duit you pergi sakau, pergi bagi duit kat siapa merugikan. Ini berlaku, tak kira di PAS ke UMNO ke DAP, sama je. Menggunakan duit tu untuk tak apa-apa lah. Tapi untuk kerja-kerja yang teknikal, kerja-kerja yang bersifat PR, media, yang social media, itu for your own good juga, untuk kebaikan awak juga. You have to invest, you have to be jujur lah bahawa ini mesti diutamakan dahulu. Put 10,000, 20,000 untuk hanya untuk media you untuk bergerak. Saya cakap jujur lah. Walaupun benda ni kadang-kadang kalau kami PAS ni, kami memang we have to spend our own money kadang-kadang. Tapi saya salah, itu memang tahu lah. Tapi saya kata kalau ada amount yang betul, you have to put education lah. Sebab ini penting untuk you juga. Untuk you dia bukan belum cerita menang. Kalau you kalah sekalipun, jangan nak biar je kawasan tu, you kena bergerak juga. Kena turun juga. Kalau you kalah, you kena berusaha 5 tahun lagi untuk menang kawasan tu. So benda ni continuously, you have bukan sekadar nak menang pilihan raya saja. Ini adalah, sebab tu penting you kena faham nature social media ni. It's not about menang pilihan raya. Kalau menang pilihan raya ni saya rasa mudah lah. Kalau menang pilihan raya, siapa yang ada duit dia confirm boleh menang, betul tak? Tapi tak macam tu.
dia siapa yang konsistensi, siapa yang persistent, siapa yang betul faham social media, siapa yang blend together, berat kerja di bawah dan masa sama ambil tim social media ataupun tim media dia tu untuk blend together dan olahan tu jadi bentuk konten yang baik. Jadi dia akan, sebab kalau kita buat benda tu, orang-orang yang nak melaporkan, contoh orang Bloomberg ke, orang Berita Harian ke, orang nak buat lapor senang je tengok social media, weh semua ada ni, sedap lah ni. Jadi politik tu memang memerlukan media. Sangat memerlukan media. Dan kena faham, bukan sangat memerlukan, dia kena blend. Bukan kalau perlu ni aku bagi duit, hang kena ikut cara aku dah. Hang kena ikut, hang kena bersama memahami. Kalau itu dapat dibuat, saya rasa anyone jadi politikus saja tak apalah, bukan hanya jadi YB pun, jadi politik dan mana-mana area pun you use social media wisely, you akan dapat liputan.